Acik sendiri yang sakit, acik sendiri yang rasa, acik sendiri yang buat. Okey, alhamdulillah. Saya Zarina binti Ahmad, Bagan Datuk Perak. Saya dapat tahu sini melalui FB. Terkejutlah, tempatnya besar dan banyak pesakit-pesakit yang datang kat sini. Mula-mula rasa takut jugalah. Lepas tu tengok macam semua badan kita kat lampu kan. Aku ni kenapa macam tu kan. Dah buat dalam 10 minit, 20 minit, acik rasa macam selesa lah. Dia ada rasa pengaliran, denyut. Lepas acik buat rawatan guna lampu tu, macam boleh angkat kaki, ringan lah. Acik jalan pun boleh. Acik sendiri yang sakit, acik sendiri yang rasa, acik sendiri yang buat. Okey, alhamdulillah. Acik nak sembuh lah, acik nak ada perubahan lebih jauh lagi. Kalau boleh tu, tongkat tu tak payah pegang bunda tak nak kan. Pandang dengan izin Allah jugalah, insya-Allah. Jangan tunggu keajaiban datang dengan sendiri. Kadang satu tindakan kecil hari ini boleh ubah segalanya. Kalau anda pun nak rasa perubahan dengan kami, komen nak di bawah atau PM kami di profil untuk merasai nikmatnya berjalan semula bersama Tuhan.